Assalamualaikum semua kepada semua penonton-penonton YouTube channel Dharma Motor. Sama saya lagi, Syafiq Dharma Motor. Hari ni saya nak bagi tahu korang sebiji motor daripada Yamaha, NMAX ABS 2026 kini dah mendarat di Dharma Motor. Okay, NMAX ABS 2026 ni didatangkan dengan dua warna baru. Warna yang pertama kita panggil warna Icon Blue ataupun warna biru polis. Warna yang kedua pula dia panggil Crystal Graphite ataupun senang panggil warna kelabu asap macam tu lah. Kita guna bahasa kampung, senang. Orang datang kedai tanya je, NMAX kelabu asap tu ada? Nanti kita tunjuk je ni. Dengan enjin 155cc, single wash cam, liquid cool, 4 stroke dan juga 4 valve. Maximum power dia berapa? Maximum power dia 11.3 kW pada 8,000 RPM. Maximum torque dia pula 14.2 Nm of torque pada 6,500 RPM. Power kan? Macam korang boleh tengok bahagian depan. Bahagian depan dia memang dah bagi full LED untuk lampu utama dan juga signal. Kita turun ke bahagian bawah, bahagian suspension depan dia. Suspension depan dia walaupun nampak sama tapi dia dah upgrade. Mungkin lagi convert ke. Okay, kita pergi ke brake dia pula. Brake dia dah bagi disc brake dan juga ABS depan. Untuk tayar dia pula, tayar dia saiz 110, 70, 13. Bahagian meter dia bagi full LED berkala. Berkala dia yang mana? Tak adalah dekat skrin dia berkala. Contohnya dekat signal, ada lampu kala-kala lah juga. Lepas tu bahagian indikator dia macam contoh indikator untuk ABS, untuk lampu enjin ke apa semua, dia akan menyala macam biasa. Macam biasa, switch panel dia bagi standard je, tak ada yang lebih-lebih lah. Macam biasa kita boleh tengok yang ni untuk auto on off, function dia macam biasa lah. Korang berhenti ke apa ke, dia akan auto cut. Ni yang dikatakan sistem jimat minyak. Lagi satu, korang boleh tengok kat bawah. Semua motor sepatutnya dah ada benda ni. Untuk double signal. Okay. Switch on off ataupun push start button lah. Yang ni adalah, belah kiri ni kita boleh tengok menu. Untuk korang setting jam, korang check trip meter apa semua. Yang ni, common macam biasa, lampu atas bawah. Signal kiri dan kanan dan juga horn. Yang ni benda ni penting walaupun semua orang tak pakai tapi benda ni penting. Tiga bahagian tengah pula. Bahagian tengah dia macam kita boleh tengok dia bagi keyless. Keyless ni memang untuk motor-motor moden ni memang menarik lah. Kalau korang boleh tengok ini keyless dia macam biasa. Dekat bawah ada button untuk minyak dan juga seat. Korang boleh pusing dan juga tekan untuk seat. Okey, kita pergi ke bahagian seat height dia pula. Seat height dia macam korang boleh tengok, aku tak adalah dapat jejak habis tapi still dapat menampak dan juga selesa lah. Untuk tinggi lebih kurang 155 ke 157 ke atas, dah boleh bawa dah motor ni, tak ada masalah. Fuel tank dia pula, dia bagi 7.1 liter. Okey, untuk skuter 155cc 7.1 liter, cukup memadai lah. Kau nak bawa motor ni pergi mana? Takkan nak bawa sampai Thailand. Takkan tak nak isi minyak, betul? 7.1 liter, cukup lah tu. Okey, untuk storage bawah seat dia pula, kita boleh tengok.
tak luas sangat. Dia bagi 25 liter. 25 liter bagi aku anggaran ni, beras 10 kilo dan juga barang-barang yang lain still muat. Kalau beras 10 kilo tu muat tu, kira besar lah tu kan. Nak besar mana lagi? Nak letak orang ke apa dalam ni? Okey, kita pergi ke bahagian belakang dia pula. Kita boleh tengok bahagian belakang dia sama je. Dia bagi fully LED untuk lampu belakang dan juga signal. Kita pergi ke bahagian tayar dia pula. Tayar dia bagi saiz 130, 70, 13. Brake dia bagi macam mana? Brake dia bagi sama juga. Ada disc dan juga ABS. So, motor ni boleh kata dia bagi dual channel ABS. So, untuk korang yang mana berminat dengan NMAX ABS 2026 ni, boleh klik link dekat bawah. Ataupun yang nak walk in ke kedai, boleh terus datang ke kedai kami di YQS Dharma Motor, Bandar Damai Perdana, Ceras, Kuala Lumpur. Okay? Bye!